Talk to My Manager dikuasakan oleh U Mobile. Jodohkan family dengan U Mobile 128. Kongsikan 1000 GB data 5G dan kongsikan perantauan global percuma. Wow. 4 talian hanya RM128 sebulan. Murahnya. Insert loaded. Alright, jangan kita buat masa lagi. Kita persilakan juara sulung Talk to My Manager musim pertama, Marsha dan manajernya Liza Hanif. Bawa Kak artis Liza, Masya Q, Masya Q. Silakan. Anda last menang. Anda last menang. Masya verse. Fan. Sila Kak. Ya Allah. Ni mesti tak habis penat lagi kan? Belum ada lagi belum habis rasa. penat lagi. Betul. Tapi penat yang terbayar lah. Baloi lah dapat jadi juara. Kita mau lepas borak tadi kata yang senyap, yang duduk senyap, yang itu yang menang. Mi, apa kau tengok tu Mi? Hati berkilat sangat ni. Betul baru. 92.6. Wow. Karat kan? 92.6. Oh cik, macam mana? 99. Jangan dia takut orang ikut balik pula sekejap lagi ya. Okey. Okey. Masya Q Saya. dinobatkan sebagai juara pada malam tu. Alhamdulillah. Boleh expect tak? Boleh rasa-rasa tak? Rasa-rasa tak? Tak, sebab macam Masha dengan Mama tengok dari full dress kan. Dari semua adik-adik Masha semua macam memang step up their game lah pada waktu final tu. Betul-betul semua all out. Okay. Semua all out. Jadi pada bila kita dah tengok full dress tu rasa macam okay, it's everybody's Semua ada peluang semua untuk ada menang. Tapi apa yang kita orang nampak pula kan, orang yang menonton ni, Masha ni dia style dia macam tang corner Bil. Dia, kan. Lepas tu turun lutut pula tu. Corner sengit punya. So berapi Kak Liza, perubahan terbesar lah Masha dalam perjalanan Talk to My Manager ni. Perubahan yang paling besar adalah daripada seorang yang pemalu. Dia lebih open. Dia lebih open dan dia lebih confident. Lihatlah dunia. Lihat kan Malaysia. Dia kalau pemalu boleh diubat tau. Dia jangan pemalas je. Kalau pemalas yang itu tak memang jadi tak ada. apa. Yang ni Tak ada, sangat Rajin rajin. ni. Sangat rajin orang dia. Berusaha kuat. Dahsyat. Bayangkanlah daripada minggu pertama kita tengok dia betul. Malu-malu, hujung-hujung persembahan unbeatable. Dahsyat tak? Yes. Tapi kalau kita cik baik ingat. kalau kira 8 minggu total dia. So mak dengan anak ada ke perbalahan? Anak tak setuju dengan mak setuju dengan idea anak. Okey lah, marilah Masha kita open lah Masha Open lah. Pasal dia tak pernah cakap pun 8 minggu tu kan. Dia tak pernah cakap pun. Betul, tak kongsi pun kan. Dia tak pernah cakap pun bila mama suruh buat macam ni dia macam okay, Mah. Ya, ada je. Jadi sebenarnya ada tak awak Mana ada Masha ikut je kan. Ada macam Mama, ada masa di Mama akan macam nanti Masha part ni Masha nak Mama nak Masha nyanyi macam ni tau. Tapi dalam kepala Masha dah set Masha nak nyanyi cara lain. Tapi Masha bagi tahu Mama, Masha cakap tak nak Masha nak nyanyi macam ni. Tapi Mama pun macam okey boleh tak apa. Maknanya betul dia kena adalah tolak ansur tu. Pasal bukan kita yang nyanyi kat atas, kita duduk tepi, kita enjoy kan. Dia yang nyanyi. Jadi macam akak dah set kan macam mana nak buat semua, tanya dia balik, okey tidak. Jadi baguslah dia tak adalah mendam perasaan Alhamdulillah. Tak adalah bila suruh-suruh tu. Tak nak, ajuk. Tak ada. Tapi sepanjang 8 minggu tu dia itu saya kena tampal lah kena tampal lah kalau saya macam tu kita dah besar. Dah besar dapat anugerah dekan pula tu. Ada satu minggu tu tak main-main ni anugerah dekan. Belajar pandai, bakat ada, menang pula. Okey. So adakah masih akak mengekalkan 20% daripada hasil Masha ataupun dah naik? Masya Allah ya. Allah. Dia tengok. Dia nervous pula kan nak beri jawapan tu. Tapi rasanya yang sign kontrak Mama kan. Mama tahulah macam mana nak main. Tahulah. Okeylah, next plan Masha. Next plan. Yelah belajar kita tahu belajar hakiki kena habiskan untuk tapi sebelum tu Masha belajar itu ambil course apa kat dia? Masha. Saya ambil course English for Professional Communication di UiTM Shah Alam. Untuk degree dia ambil degree. Oh my god. English Professional Communication. Gila ni dahsyat ni. Yes, we can help for you. Bagi tahu
lah. We want order today. Macam tu. Itu betul professional communication. 3 song. Okay, I give you 3 plus 1 song. Professional, international. Payment you talk to my manager. Talk to my manager. Mama. Okay, Mama. Okay. What's plan for her? Okey, sebenarnya ketika masuk dalam TTMM memang plannya selepas TTMM kami memang nak keluarkan single Masya. Okey. Tanpa pada ketika itu mengetahui yang siapa pemenang akan mendapat single daripada Rocket Fuel. Okey. Dan pada masa tu pun kami macam tak apalah, yang penting sampai final kita buat the best, tak fikir nak menang pun. Okey. Dan plannya adalah of course untuk keluarkan single Masya dalam masa terdekat, dan sebenarnya Masya juga adalah seorang songwriter. She has her own song. La ilaha illallah. Saya cuba. Banyak dah lagi siap dah, lainnya. tinggal sikit-sikit je lagi. Tapi subhanallah, rezeki kan. Ya, Kita kena susun dengan lebih baik lagi lah. InsyaAllah. Kak, akak buka sikit pasal Masya. Kalau dengan jiran-jiran dah diam dah. Daripada tadi anak dia je menang ni. Kan? Songwriter juga. Songwriter. So lagu yang akan keluar ni akan bekerjasama dengan Rocket Fuel ni, Masya akan terlibat dalam yang songwriting. itu kita tak pasti lagi Tak macam tahu mana. lagi lah. Kita Okey. belum lagi pasal baru sangat berapa hari kan betul. final. Tapi yang pastinya apa yang kami lihat untuk Masya adalah bukan sahaja menyanyi tetapi seorang influencer juga Dahsyat. yang advocate untuk education. Dan juga menulis lagu. InsyaAllah. Kita cuba ya. InsyaAllah. Perfect, Masya, perfect manager, perfect artist. Akak rupa-rupanya bukan setakat seorang penyanyi lah. Akak dilahirkan sebagai seorang manager lah. Begitu, Akak. Akak punya kata-kata tadi tu kalau kat pitching dapat Dua-dua dah. je. Bukan kata Masya je dengan manager unbeatable. Hey, video yang you guys tengok ni pendek je. Nak tengok yang panjang, tengok di Astro Go.